Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara Sabah versus Perak dalam semi-final Challenge Cup League yang kedua lah. Yang mana Sabah berjaya menang 1-0 untuk layak ke final Challenge Cup dan akan bertemu dengan pasukan Penang FC. Nampaknya kedua-dua pasukan Liga Super berjaya untuk masuk ke dalam Challenge Cup final untuk season ni. Baik, ini boleh saya katakan one of the best game yang Sabah berjaya tunjukkan selepas beberapa game-game yang lepas lah. Dan untuk game kali ni kita boleh nampak lah yang mana kehadiran Gabriel Perez di bahagian pertahanan sebenarnya antara petanda positif untuk pasukan Sabah. Baik, kenapa saya kata sedemikian? Mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan lah. Okey. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apa perkara positif yang kita boleh katakan tentang pasukan Sabah pada perlawanan ini? Yang pertama, saya suka adalah tentang mereka punya structure. Kalau kita lihat untuk pasukan Sabah pada perlawanan ini, mereka punya structure agak sedikit berubah. Ada masa mereka bermain dalam situasi 4-3-3. Ada masa mereka bermain dalam 4-3-1-2. Ataupun mereka bermain dalam 4-3-2-1. Jadi benda tersebut menampakkan yang mereka punya structure tu agak tak statik, agak tak fix. Mereka agak rojak lah orang kata kan. Mereka punya movement, banyak pergerakan-pergerakan mereka adalah satu pergerakan yang mencelarukan pasukan lawan. Sebab movement-movement pemain mereka ni tak boleh dijangka. Even di second half pun kita boleh nampak tiba-tiba Dominic Tan masuk ke bahagian tengah untuk ada dengan Luzbik. Padahal dia main centre back kot kan. So, benda-benda macam tu yang kita boleh katakan Sabah untuk game ni, mereka punya pergerakan dan juga structure dari segi formation tu memang tak nampak statik lah. Tak nampak kita boleh baca dengan very well. Sebab mereka sentiasa berubah dengan pergerakan-pergerakan player into the position ataupun dalam satu kawasan tertentu ataupun masuk ke position pemain-pemain yang lain. Itu yang menampakkan Sabah nampak lebih agresif dan nampak mereka punya gerakan serangan nampak efektif untuk game ni lah. Baik, kenapa saya cakap macam tu? Okey, baik, kita tengok game ni. Di back 4, mereka letak Dominic Tan, Gabriel Perez, Ardinesh dengan mereka letak Dan Ingham. Tapi untuk first half, mereka tak utilize pergerakan Dan Ingham macam selalu mereka utilize untuk menyerang di bahagian kanan. Sebaliknya, untuk game ni, apa yang mereka lakukan adalah mereka banyak menggerakkan centre back mereka, iaitu Gabriel Perez yang boleh bermain sebagai ball playing defender dan boleh bergerak dengan carry the ball even ke atas lah. So, banyak pergerakan-pergerakan di bahagian kiri, Gabriel Perez involve sampai middle third dan dia akan pass pada Jeffrey Fitzgerald dan sebagainya. Tetapi, Ardinesh dia akan take over tempat daripada daripada Gabriel Perez sewaktu Gabriel Perez naik. Nampak dia tak utilizekan left back tapi dia utilizekan centre back yang mana bermain sebagai left centre back waktu tu. So benda tu nampak positif lah sebab bila Gabriel Perez ada defend pasukan Sabah nampak lebih selesa untuk bermain dari bahagian bawah dan juga bermain dengan first build up phase yang bagus sebab Gabriel Perez ni boleh bawa bola, boleh passing bola ke depan dan sebagainya. Tetapi kena ingat untuk game ni apa yang membantu pasukan Sabah lebih cemerlang dengan gerakan di bahagian kiri adalah combination play yang dibantu oleh Luzbik dan juga combination play yang dibuat bersama dengan Jeffrey Fitzgerald. Sebab tu saya kata untuk game ni bahagian kanan waktu first half tak efektif sangat. Sebab apa? Sebab pasukan Sabah memfokuskan untuk gerakan di bahagian kiri bila mana Luzbik macam biasalah pemain favourite saya, dia banyak cover di kawasan middle third dan dia move forward di kawasan half space kiri untuk membentuk combination play bersama dengan Jeffrey Fitzgerald. Dan perkara tersebut memberikan satu dimensi serangan yang agak efektif kepada pasukan Sabah untuk menyerang pasukan Perak dan adalah beberapa percubaan-percubaan yang terhasil. Even mereka berjaya mendapatkan satu sepakan untuk set piece untuk Gabriel Perez score the goal. Semuanya adalah di bahagian kiri ataupun half space lah, sama ada di kelebaran padang ataupun di half space padang. So benda tu positif lah yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat untuk bahagian tengah pasukan Sabah, mereka meletakkan Luzbik, mereka meletakkan S. Kumarin dan juga Josh Angel yang mana mereka bermain dalam sistem double pivot lah. Yang mana dalam sistem double pivot kali ni benda ni positif. Sebab apa? Sebab mereka berjaya untuk membebaskan Luzbik dan juga memberikan kebebasan yang lebih banyak kepada Kumarin
untuk bergerak di kawasan final third. Tetapi Luis Big yang banyak bergerak untuk menjadi connector dan juga membawa bola. So Luis Big untuk game ni antara playmaker dan something yang saya boleh katakan dia berjaya untuk attract fan-fan Sabah untuk suka dekat dia lah kalau tengok kepada dia punya gameplay. Tetapi benda tu berbeza bila mana masuk second half. Bila mana masuk second half ada beberapa pertukaran, Gabriel Perez dah dibawa keluar, Fahan Roslan dah dibawa masuk mengganti S kemarin. Barulah dekat sini kita nampak Sabah mula untuk memfokuskan poin mereka untuk menyerang di bahagian kanan dengan penggunaan Fahan Roslan dan juga Dan Ingham, yang mana pergerakan pertama mereka berdua pun dah berjaya untuk beat pertahanan Perak. Tapi sayang cutback yang dilakukan ataupun low cross yang dilakukan oleh Dan Ingham ke dalam kotak penalti mencari Fergus Tierney agak-agak disudahkan dengan baik oleh Fergus Tierney lah. So benda tu agak merugikan sebab game ni Fergus Tierney daripada awal sampailah second half dalam minit ke berapa macam tu dia diletakkan sebagai striker. Mungkin sebab Juan Garrido Torres memang selalu guna dia as a striker dekat bawah 23. Tetapi nampaknya dia punya momentum as a striker tu dia perlu cari balik rentak sebab dia ada 2 clear chances yang dia dapat dalam game ni dalam kotak penalti yang sepatutnya dia execute into the goal tetapi dia tak berjaya untuk score the goal pada perlawanan ni lah. Tetapi selepas itu dia dikeluarkan bawa masuk ke Ondokba bermain di left wing dan mereka meletakkan focal point balik. Tapi Ondokba masuk dia dah buat satu percubaan tapi lepas tu Sabah dah tak bermain dengan lebih kepada corak serangan sangat. Mereka lebih kepada bertahan sebab pasukan Perak mula untuk tingkatkan intensity. Jadi itu pun saya pelik juga kenapa Garrido Torres fokus pada bertahan balik sebab mereka hanya ada satu gol waktu tu. Sepatutnya mereka boleh aggregate pun 1-0. So mereka tak boleh buat kesilapan mudah lah sebab daripada awal game Perak dah mula untuk menyerang even ada beberapa percubaan tapi agak-agak disudahkan dengan baik. Tapi dah masuk minit 50-60 dah buat pertukaran yang boleh dikatakan nak bertahan tapi tak menyebabkan keseimbangan sangat. Pasukan Perak berjaya untuk absorb benda tu dan melakukan beberapa gerakan-gerakan yang lebih berbahaya selepas Fergus Tierney dan sebagainya yang dibawa keluar. So tapi overall positive side lah untuk pasukan Sabah sebab mereka berjaya mencari ramuan bagaimana mereka nak play from the back, bagaimana mereka nak utilize to boost side dalam padang. Cumanya untuk the target man ataupun striker mereka mungkin boleh utilize balik Darren Lock walaupun Darren Lock main game ni tetapi yang dapat chances lebih adalah Fergus Tierney walaupun Darren Lock ada satu peluang lah tetapi bagaimana mereka nak utilize the real target man siapa yang nak dijadikan sebagai focal point di bahagian hadapan sebab bagi saya kanan dan kiri dan tengah mereka dah mula hidup. So macam mana mereka nak sudahkan everything yang mereka cuba supply bola dalam kotak penalti. Itu yang menjadi kata kunci dan juga persoalan untuk Sabah cari. Itu yang untuk Sabah lah. Untuk Perak, to be honest, mereka bermain dengan agak baik as a A1 punya team, semi-pro punya team. Mereka bermain dengan agak cemerlang. Bertahan pun bagus, tapi biasalah nak menang aerial duel, ada Gabriel Perez, susah lah. Mereka tewas 1 gol tu dan lepas tu mereka dah tak ada buat mistik-mistik mudah lah. Mereka bertahan dengan baik, even ada beberapa breakthrough yang berjaya dilakukan oleh Sabah, tetapi mereka berjaya untuk settle down dan mereka berjaya untuk buat something untuk menyerang. Ada movement menyerang mereka memang sangat lawa. To be honest, ada 2-3 percubaan ataupun movement yang pasukan Perak buat dengan bermain short passes lah, 1-2 passes, break dia defend pasukan Sabah dan masuk dalam kotak penalti. Tapi game ni saya boleh puji Damian Lim. Damian Lim memang cemerlang lah menafikan banyak percubaan daripada pasukan Perak dan juga satu palang menjadi penghalang kepada pasukan Perak untuk menyamakan kedudukan. Kalau tak mungkin Perak akan layak ke final. Tapi performance wise yang pasukan Perak tunjuk dengan pemain-pemain muda, mereka ni ada bakat dan juga sekiranya digilap dengan full resource yang betul dan diberikan pathway yang betul, mereka ni boleh menyelah di masa akan datang lah. Mereka ada pemain seperti ada Hakimi, ada Amirul Akmal dan sebagainya. And even Fadil Idris as a senior pun semalam ada 2-3 percubaan apabila dia titik tempo kat bahagian tengah. So mereka ada movement dan juga team play yang bagus. Saya mengharapkan sesuatu yang lebih besar daripada Perak FA untuk the next season ataupun dalam saingan A1 nantilah. So Perak FA teruskan gila pemain-pemain yang sedia ada. Saya rasa pemain-pemain ni dah ready untuk dibeli oleh kelab-kelab besar dalam Liga Super. Mungkin dah ada yang dimarking dah pun kan. Mungkin ada dah beberapa kelab besar dah tengok yang mana mereka nak bawa masuk untuk join mereka punya team. Jadi overall Sabah berjaya layak ke final tapi Perak tidak menghampakan gameplay yang bagus. Assalamualaikum.